أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله. Kata Syekh kita rahimahullah, pada peringkat ini murid ini bolehlah disifatkan dengan mencapai maqam wali kecil, iaitu pada martabat nafsu mutmainnah, dan syurga sudah dijamin sudah oleh Allah di akhirat nanti. Kata dia, maka dan pada peringkat ini ni, peringkat nafsu mutmainnah ni, murid ini, murid yang sampai nafsu mutmainnah bolehlah disifatkan, boleh kita sifatkan dia telah mencapai maqam wali kecil. Maka apabila nafsu kita sampai mutmainnah, maka orang itu sampai peringkat wali kecil dah panggil. Sampai maqam peringkat wali kecil, iaitulah maqam wali kecil itu pada martabat nafsu mutmainnah. Alhamdulillah. Bagaimana Tuhan cerita mari, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang itu kata, hei mana-mana orang yang bernafsu mutmainnah, dia kata, pulalah kamu kepada pangkuan Tuhan, kembalilah pada pangkuan Tuhan dengan perasaan lapang, kosong, muklik Tuhan itu jadi keadaan lapang hati, senang hati dan kesenangan. Lapang ni, kosong ni, tak ada duka cita, tak ada gelah susah, tak ada serabut, tak ada kerusingan, dan kesenangan. Aku balik Tuhan itu kesenangan, dan jadilah kamu hamba-Ku dan kekallah dirimu dalam syurga-Ku. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Jadi apa siapa nafsu mutmainnah, disitulah Allah Ta'ala panggil, Allah Ta'ala serulah kepada syurga dia. Berartinya kalau nafsu kita tak sampai mutmainnah, Tuhan tak panggil lagi. Tuhan tak panggil masuk syurga dia, Tuhan tak panggil kata kita hamba dia. Allah. Kita usahalah masing-masing, kita pakat usaha, semoga kita dapat sampai nafsu mutmainnah, tu insya-Allah. Sebab itulah kita sentiasa minta kita jadi hamba dia. Kita minta kita jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna ibadalak, Allahumma ja'alna ibadalak. Nanti pada martabat ini ni, martabat nafsu mutmainnah ni, mereka telah pun dapat menerukai pendengaran mereka. Allah, itulah Allah Ta'ala meruka, Allah Ta'ala membuka pendengaran dia,
Pelihatan mereka melalui telinga batin. Tu hak dalil tu dengar. Kita ada telinga zahir, telinga batin. Zahir kita dengar ada mereka kecek, ada mereka panggil tu. Lepas tu lagi telinga batin. Yang batin tu kira dengan ruh. Mana ruh kita tu dengar. Tak luar pun ruh juga kira dengan ruh, tapi dengar balik luar. Ni dengar balik batin. Dan mata basir, belhati batin, belhati mata basirah. Tergeti habis balik dalil ni, nampak balik dalil ni. Mata basirah, mata luar, ulil absar. Maka mata basirah dah Tuhan sebut, ya ulil absar. Mereka yang ada basirah, ada mata dalil panggil. Jadi mata dalil, mata luar dia tak sama. Kalau mata dalil ni merayak mata luar, dia tengok luar, tak nampak dalil. Orang basirah, orang mata basirah dia hitam adik dalil. Nampak balik dalil. Itu mata basirah. Mereka ke alam barzah. Jadi pelihatan mereka melalui telinga batin dalam mata basirah mereka ke alam barzah. Jadi mata basirah pergi nampak dari kubur. Mata luar apa kata ini, tapi hak dalam nampak. Tengok tu dek seksa tu. Tu. Maka mata dalam tu dia nampak. Ada satu hari Rasulullah nak berjalan dengan sahabat. Satu Nabi kata, haza kabrani yu'azzaban min ghairi kabir. Ya terduti kubur ni dia tengah seksa tu. Haza kabrani, Nabi kata, ini dua kubur ni yu'azzaban ni diseksa keluar min ghairi kabir, daripada kejadian tak besar tapi hakikat besar. Itu Nabi nampak. Sahabat tak nampak. Nabi tunjuk sahabat, dia tunjuk itu. Haza kabran yu'azaban min ghairi kabir. Apa dia tu? Kejadian halus tapi besar. Pertama, an-namimah, orang mengacung golok mata dua kena seksa di kubur. Dia duduk atas dunia tu, pelagar kena goyak dia hingga kelahi. Itu namimah, golok mata dua, insya Allah kena seksa di kubur. Mana halus je kan? Mana kau je tak pergi kecek hademo, tak ada masalah. Duduk dia. Duduk kecek goyak hademo lek ni. Dia pelagar lek ni. Tu panggil namimah. Yang kapung panggil golok mata dua. Tu kena seksa akarat. Dan lagi mereka yang tidak ada istibrak. Mana yang kecil tak wisuk. Kecil-kecil dia tak huruk, tak gerheng. Bawa kecil pak, dia basuh. Lepas tu bangun pak, air kecil tu biar lagi. Dia tak sejak ke. Lepas tu dia ambil semaya, maka tak sah semaya dia. Maka tu tak khabar kata tak sah. Kata air kecil tu biar. Esok kena seksa juga. Tu. Itulah Nabi pun suruh sahabat ambil pelepas tamar. Lepas tu Nabi suruh sahabat pocok kubur Nisa. Lepas tu Nabi kata menedahan. Pelepas tamar ni istighfar mayat. Jadi ringin seksa mayat. Mau kita pelepas nyaw lah. Supaya tu tak mesti pelepas tamar pun nyaw tak apalah. Tak ada buluh. Tu kiyah tu. Nabi ambil pelepas tamar, kena ada pelepas tamar. Lepas kita ni ada mau tu ambil buluh pocok supaya tujuan nak benda hak hidup. Hak tak kering pergi pocok. Maka boleh rumah baru hak orang belakang fikir, kata tak si kering ya. Ni buat gini. Mudah-mudahan jadi pelepas tamar istighfar mayat sebelum dia kering. Mana sebelum kering tu tak istighfar mayat. Ada kering habis. Ada kering tak ada. Lepas tu berkering tak pergi baca mula kan. Lepas tu kira lagi mari tak usah kering. Tanah pun bunga halus-halus tak kering. Istighfar tak pakai mak. Tu kiyah je. Tu kiyah bagi.
Kenapa lepas tamat boleh istighfari pada mayat? Faham manusia? Baca keluhu, baca Quran, ratib, istighfar mayat, siapa lah? Siapa? Ada mengatakan siapa tu demo, ada mengaji baik dia. Kita siapa? Kan dalil lepas tamat mulut tak ada kan nak istighfar boleh. Faham manusia? Kebel lagi bolehnya. Sebab tu kita tak boleh turut demo. Demo ialah demo, kita mengaji baik ni. Jangan pakai demo. Demo kita. Masing-masing pendapat masing-masing pengajian. Demo ilmu, demo kita ilmu kita. Kerana Quran hadis ni masing-masing pihak ikut heret lah, siapa dia pandai heret, tapi hak tak kena apa neraka, heret kena pasal kau, gitu saja. Itu ayat kata Rasulullah nampak dengan mata basirah. Waalaikumsalam. Tapi ada umat Islam, umat Nabi kita ni ada juga orang basirah tu ada. Pada kita bagi tu je nampak. Naklah. Tu apa orang tu siapa nafsu mutmainnah. Tapi Nabi sana pada nafsu mutmainnah Nabi tu. Gitu. Mana berarti nama tu dapat nampak alam barzah. Alam barzah ni kubur. Orang tu dapat siapa nafsu mutmainnah dah. Hati dia cuci, hati dia jilah, hati dia molek sentiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mutmainnah. Tiba'ak dia tu. Mereka telah pun dapat melihat bagaimana alam barzah alam kubur. Nampak habis? Lalu kubur nampak, dan tu tengah seksa, dan tu gitu, dan tu gini. Kerana kubur tu, orang dapat serga, macam duduklah serga. Luasnya mantul basar. Sub mata mandai, orang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Duduklah kubur luas macam sub mata mandai. Bukan sepik macam kita gali tak. Bukan sepik tak. Bukan sepik, luah tu lah. Habis. Tu kubur-kubur ni. Orang dapat seksa semacam duduk dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Belum sebab apa alat akhirat. Kena azab belah-belah. Orang beriman sebelum sampai surga esok akhirat dapat surga belah-belah. Alhamdulillah. Inilah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka boleh lihat dan dengar dengan mata kepala mereka sendiri. Ni dengan mata kepala pula. Lihat dengan mata kepala. Mereka boleh lihat dan dengar dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana nasib suka duka seorang itu yang telah berada di alam barzah. Nampak dah. Nampak mata kepala dah. Bukan mata basirah saja, mata kepala pun nampak juga terhai buka, tak ada terdinding dengan makhluk. Allah, Masya Allah. Waalaikumsalam. Ini orang siapa nafsu mutmainnah. Usahalah insya-Allah. Apakah usaha buat kita? Bakat masing-masing lah. Demo-demo kita. Di samping itu juga dalam hal kata demo tu kita nampak sampai alam barzah. Gali kata orang kata ada gali nampak tak ada apa tu leh kamu klik tu lah. Demo ni tak nampak tu. Masya-Allah. Di samping itu juga mereka diberi peluang hai okat, hai wela untuk menukai ke alam lain bodoh. Allah Tuhan. Allah. Inilah beruntungnya orang Islam ni. Orang Islam yang menjahadah jalan-jalan agama ni beruntung dah. Allah Ta'ala bagi ya peluang masa hai okat untuk mendukai ke alam lain. Alam pula lain pada alam barzah. Alam lain. Nampak langit pula tah langit dengan siapa macam-macam lah. Oleh itu manakala sampailah pertabat
ini martabak nafsu mutmainnah ni, atau dia kata maqam wal kecil ni, seorang murid tidaklah haruh tak haruh ni jangan, bukan haram ni. Kalau tak haruh fiqh tu haram. Tak haruh buat ni tasawuf ni bukan haram. Tak haruh ni tak boleh lah memperhatikan latihan, kena latih lagi. Dia kata aku ni sapar weh. Jangan bergaduh sekat tu. Pergi lagi. Tak asuk lagi kerana 7 martabak dia. Siapa mutmainnah wala nampak lah syurga, nampak dah ni aku nampak lah kubur pun jangan bergaduh lagi. Tak harus jangan bergaduh lagi. Pergi lagi. Tidaklah harus memperhatikan latihan kita dan amalan mengikut petua gurunya kita mengaji tu. Pergi lagi. Dan harus bekerja lebih kuat lagi. Allah. Lebih kuat lagi. Kuat lagi. Dan lebih tabah. Lebih tinggi. Lebih kuat. Lebih bersungguh. Untuk menikau martabak yang lebih tinggi lagi. Untuk menikau, untuk menaiki. Untuk naik martabak yang lebih tinggi lagi. Itulah nafsu radiyah, mardiyah dan kamilah. Allah. Bagilah kami semua ya Allah. Bagilah kami dapat nafsu mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah ya Allah. Bijai nabiyina wa habibina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ianya murid saya nanti harus berusaha, bersungguh-sungguh kena berusaha, ikhtiar membersihkan dirinya. Membersihkan dirinya secara yang lebih luhur. Hatinya sering fana bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana hati kita sentiasa fana dengan Allah. Dia habis perasaan kita duduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak berasa kita ada dah. Fana ni, dia berasa kita belakang. Gerak gigi kita tak berasa kita dah. Cakap pai kita, gerak gigi kita, dia berasa Allah. Dia berasa Allah, tak berasa kita. Lihat kita, dengar kita, cakap kita, gerak gigi kita, semua fana dengan Allah. Dia berasa Allah, tak berasa kita. Nyak jangan kecek benar-benar, bukan benar kecek ni, benar rasa. Jangan silap cak. Kerana besar ni, besar dengar apa dia dah boleh. Bahasa boleh sikit-sikit kecek wayalah. Tak boleh, haram. Nak kecek haram dah. Walau kita boleh takwil pun tak boleh. Kerana benar ni bukan benar kecek. Benar rasa ke. Nak kecek turut syariat, turut fiqh, turut usul ni kecek. Jadi kata Allah Ta'ala nak mereka kopi hazah haram cakap apa tu. Dosa. Nangis. Fana ni rasa tak berasa kita kecek, tak berasa gerak tu fana. Berasa, rasa dalil zauqi dan wujudan. Apa tu kecek-kecek tak boleh haram. Tak kena lagu kupur dah. Halak kena bunuh kupur dah tu. Kiasan kupur dah siapa kecek gitu. Jaga. Ni banyak ada tak dengar bahawa pak boleh kecek, boleh ketik lembu sikit tu kecek tak boleh. Kalau sama guru kita orang siapa orang dapat pun tak boleh haram kecek macam tu. Kita jaga tu. Kalau orang siapa mentabak tu dia duduk bab fiqh tu kena klik mutmainnah situ. Kena klik pada mutmainnah. Ni tu. Fana bersama dengan Allah. Fana billah. Tak berasa kita. Tak berasa Allah macam-macam. Walau kecek, walau buak, walau gerak pun berasa Allah. Kita tengok berasa Allah. Kita dengar pun berasa Allah. Yang berasa kita. Pelahak atas pun Allah. Pendengar pun Allah. Hata fana. Itu ya ilmu makrifah tu. Tak ada apa kali. Dia berasa Allah semua gerak gigi kita tu. Kecek tak boleh. Tak boleh.
Kena muci kerana Allah. Haza haram. Harai lah dah. Kena buat ke tu. Semua tu kerana Tuhan. Haza haram. Dia kata kerana Tuhan tu masa muzakarah. Masa ketebah, masa ceramah, masa apa. Lah itu tak boleh. Ada kecil lagu tu. Kecil tu syariat. Tak boleh sebut Allah, tak boleh. Kerana muzina. Patutnya dia nak dalih kata tak si kena hukum. Kata semua kerana Allah. Haza haram. Malaikatnya hok boleh dalih kita salah tabak dengan Allah Subhanahu Taala. Betul dia mudah celah lagi. Kita tabak dah, Tuhan timur dah, kita serit tak saya dah. Benda haram tak beradu dah, tak tinggal dah. Lepas tu dia mau kata lagi, boleh hari. Punya kata gitu. Semua kanak tu belaka baru boleh dalih. Tapi bak dah taubat. Lepas taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru boleh tubik lapar tu. Maka sebelum taubat tak boleh tubik, haram sama sekali. Gitu. Nak tubik itu tak boleh. Kalau kita dapat mutabat tu lebih tak boleh sama sekali. Malaikat sudah kita taubat dah. Sudah mengaku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah kita tu kembali pada Taala. Kita tak usah dah mengejar benda tu halal. Kita tinggal dah, kita taubat, terima taubat, cukup syarat dia. Maka dia nak kata lagi, dia celah lagi. Baru kita boleh lapar tu. Kan muka cek tu, aku taubat dah. Semua tu kanak tu bukan aku dah. Buat gitu baru boleh. Tu siapa hak dia. Itu siapa hak dia. Tengok itu Nabi Musa dia telah Nabi ada. Dia muridkan Nabi ada. Sebab mu susah tak dunia ni. Kena beranak, kena memotong, kena buat kerja, kena rebus nasi. Pana-pana mereka buat kredi. Murid tak ada. Tu dalil ulama tempat dia mahu istibak. Duk telur kat ada. Sampai mu. Mari tak dunia kena susah. Kena buat kerja. Kena menanak. Kena beranak. Mari kena tua. Kena apa mu. Pada jawab masa tu dia sudah taubat dah. Taubat waktu tahu taubat dengan Tuhan. Sebab makan wakhrudi tu. Hingga air mata jadi sungai, jadi carak, tumbuh buah, tumbuh kayu. Repah-repahnya. Itu dia kata tu dia taubat. Semua tu kanak Tuhan. Kau tak kanak aku makan tak lewat wakhrudi tu. Tu jawab Nabi Adam. Itulah. Mana jaga nak. Tapi tu dia tak boleh tinggal serak. Pekoh tak boleh tinggal. Kena ambil nak kecek usul tukuk pekoh. Kalau kita pehal kita tu boleh takwil dah cakap pen ni kita reti. Kita kata ni tak boleh sama. Haram kecek lagi tu. Tak boleh. Tak boleh. Ni kata tu nak makan kopi haza haram. Tak ada lagu kupur. Haram membawa pada kupur lah dah. Tak kata macam tu. Kalau dia dengar tu, Tuhan makan kopi, Tuhan gerak pergi mari. Tu tak boleh. Tak boleh. Tu syarat ada, syarat tu. Habis tu, orang tak ngaji pekoh, ngaji usul, ngaji kafir zindik. Tu bukunya. Mana-mana tak berkacak, dia berkacak. Orang kata bahasa Tuhan tu duduk di hati, bukan duduk di mulut. Jadi siwik can kita nak faham pak ilmu pekoh usul tasawuf makrifah. Pekoh duduk mana? Pekoh duduk di anggota, duduk mulut, kaki, tangan, semua tu pekoh. Nak kecek kita bak pekoh. Nak buat bak pekoh. Apa lari-lari suruh tu guna pekoh. Usul untuk etika, untuk tambah di hati. Tu ilmu usul. Tu kerja dia. Nanti siwik can main mengankan. Pekoh menunjukkan nak. Pekoh juga kena juga tipak. Semua kaki tangan mulut kena guna pekoh. Nak kacak tu pekoh, kacak tu ada.
Oh, aku muju temu ubat ni, tidak mati. Hazar tak haram, tak syirik. Ada je lah tu. Ni kita hukum syirik, tu silap tak payah lagi. Ngaji lagi. Tak payah tu. Tak payah tu. Lepas tu lagi guna makrifah macam mana? Selain habis ya. 7 pekah adat kita jam main kau cai. Kita guna pekah tu tak kena lagi. Tu pas ngaji makrifah selain lalu dah. Guna tak kena. Bukan melap kacak main lah. Yang kacak tu ada. Kita ada ukur syarak, ukur akal, ukur adat. Dari simek lah kita duduk masyarakat hari-hari kena guna 3 ni. Duduk dalam tak boleh tubik sama sekali dekat. Tu kerja ilmu. Pekah ju kena usul iktikad pegang tamat hati dengan Allah SWT. Usul. Tasawuf nak cuci hati. Tu tasawuf kerja ilmu tu. Makrifah rasa. Tu ya. Kita mata bahasa Allah mata. Kita mani bahasa Allah juga. Ni kata Allah juga lah. Kata tapi berasa ya. Japut. Medai. Kata Allah juga Allah madai put. Put madai. Tapi rasa Allah juga Allah tak apa. Rasa salah lah. Tak apa. Tu lah. Wipehe. Tak ada apa. Wipehe tak ada apa. Pas ilmu rasa. Pas boleh kacau kat ilmu rasa. Ilmu duduk dalam. Tak. Rasa dia duduk mana? Ni kulit. Ni duri kulit. Selapu. Isi dia. Duk isi dia tu tak nampak. Rasa tu kena ramah. Kena makan. Timbul rasa. Tu rasa tu makrifah. Duduk dalam isi dia tu. Pas boleh tak luar ke rasa. Tak boleh. Tapi tu nak kacau tak boleh. Kacau hal ni ya. Oh dia ada mau tu jadi. Kacau ni. Oh dia ada mau tu gini. Isi molek. Isi sedap. Buah molek. Buah tak cacak. Tak cedera ke apa. Oh ni. Tu getih situ. Tak apa. Walau orang awal boleh mengaji makrifah. Bukan nanti orang alim. Dari tempat duduk dia orang awam boleh mengaji makrifah. Bukan orang kos saja tak. Kerana reti mengaji dia tahu. Wak tak wak suku. Berhenti dulu. Hai kau cai kon. Rian hai kau cai kon. Kapasibat. Kewakan. Luak jawab kita dengan Allah SWT bagi boleh buat. Jangan tak ngaji mula. Jangan. Berhenti situ dulu. Tu. Ilmu ni pasal rasa nak kecek. Ceput mada dekat. Ham dekat. Bak. Pun sultan kupur lah. Benda-benda bukan benda kecek. Benda rasa. Benda cik sampak dalam. Rasa dalam tu. Bah kecek boleh ke? Tak boleh. Benda duduk dalam hati tu. Tu ilmu makrifah tu. Makrifah tu rupa dia. Pasal apa ngaji makrifah? Pasal apa ngaji ilmu kekak? Pasal apa ngaji kekak isan? Memfitunai? Tengaji hairu. Hai kau cai. Makrifah ke arai. Tasawuf ke arai. Usul ke arai. Pekoh ke arai. Gitu ya. Dipaham molek. Boleh buat tak buat tu Allah Ta'ala soal lagi. Berhenti dulu. Hai kau cai kon. Lepas boleh tak buat kita ke Tuhan. Tuhan nak bagi bila pula. Tu kita dengan Allah SWT. Berhenti dulu kan. Kita ngaji nak camu tu kan. Nak klik buka kau. Itu tak kita lah. Mengaji kon. Aku bahasa nak buka kedai. Kena ngaji dulu. Lepas tu klik modal tak ada. Kenapa buka tak ada modal. Nak bahasa apa kena canggup kan. Pemingin, nak beli upakon, beli panah pensen. Aduh, ilmu dah ada. Hazar tak ngaji. Nak buka taklif tak ada modal. Ilmu dah ada. Betul kau cari ya.
Kena tu pekoh kena ngaji, usul kena ngaji, tasawuf kena ngaji, makrifah kena ngaji. Tajud mai dah. Ngaji tahu kon, hai ru kon. Gitu kan. Boleh buat jawab kita dengan Allah. Bukan ngaji pak boleh buat hal bukan. Adakah kita ngaji pak mai tajuk tak mai tajuk tak? Tak. Yang tamai dah. Itu hidayah Tuhan. Kita upik Tuhan pula. Kita mengaji kau, rian kau. Tapi tak tamai. Berhenti senah dulu. Buatlah awak kita tu hidayah. Apabila taufik wal hidayah. Tahu suku taufik, suku hidayah suku. Kita japai punkan, japai muakan. Berhenti itu. Jadi lupa Tuhan gitu ha. Semua kanak kita semua atas dunia okey. La tataharaku zarratun illa bi iznillah. Tak boleh gak satu zarah maka kanak Tuhan tak kanak kita leh. Kanak kita kanak Allah. Kuasa kita kuasa Allah. Iradat kita iradat Allah. Itu begitu situ kali lagi. Boleh buat awak kena tahu hidayah lagi. Kita mengaji kuam ruangan, we tahu. Lepas tu klik buka kedai. Tak boleh lagi. Pelak main mingan. Tu topik dayak ni. Kita menyu calau. Main kancang. Kita mengaji kancang dah. Klik buat main dah. Pelak main mingan. Tu tak ada topik. Ke mami topik. Tak kuam rumi leo. Lepas tu kita ngaji makrifah. Tak kerti. Tapi tiba madah. Itu kita dengan Allah. Kita dengan Allah. Ya Allah mau bagi topik. Baku boleh ku amal ilmu makrifah. Hazah. Berhenti kantong dia. Boleh buat suku pula, ngaji suku pula. Boleh ngaji tu utuh dah. Pula jamak dia ada rian jejak. Milai konsep jamak dia makrifah ti. Ngaji satu utuh dah. Bukan ngaji pang boleh buat hal bukan. Kena minta topik hidayah so lagi. Macam tak minta topik hidayah ijah ni. Kita ngaji bab nan ni reti tapi tak ada duit nak beli anak. Main mati mami di mami tempat hangat tak ada. Tak luar tapi panah dah. Itu wabillahi taufiq wal hidayah. Kena ada kuasa sekali lagi, kena hidayah tu sekali lagi. Gitu. Bahaya molek. Hai Quang. Ngọc phải bao giờ? Ngọc phải bao giờ? Ngaji dulu. Lapat tak rapat itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ngaji dulu. Wala makrifah ngaji. Habis. Inilah orang siapa nafsu mutmainnah. Tu hatinya sering fana bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi tu usaha gilah. Dia kita mi kuamru lah. Kau usaha lagi. Tak duk. Gini tenebah tak ingat apa-apa. Tuhan lebah. Tak apa dah boleh sah. Coba kita tak mengaji. Tandam Kamai dah. Kita mi kuamru. Jangan ke walak kam. Nawik nanti ingat kam dia kau pala. Kita nebah pak lupa pak. Tuhan nebah ni. Tapi duk dalam. Coba kita mai yang kita ada tak cepat rasa tu ada tak? Mai ma. Kalau mai rian mai ma. Apa tu nu ngaji? Patu kau tiba lagi. Kau tiba lagi. Jangan beradu ngaji jangan. Jangan sekat ngaji jangan. Dia suku nu topik dayak ni. Topik mana berkuasa boleh buat amal kita tahu. Hidayat tu harus buka jalan. Gitu. Zikirnya pada masa ini, pada masa siapa mutmainnah telah melekat di hatinya. Pada setiap saat, alhamdulillah.
Allah. Tu dia siapa mutmainnah zikir dengan Tuhan, dia ingat Tuhan tak mau. Tak lupa dengan Tuhan. Mete winati mailim ta Allah. Sentiasa ingat ni Allah. Lekat di hati dah. Dan tiada berpisah. Tiada tangga daripada menilai rusia dirinya. Allah. Jadi, dia sentiasa tengok rusia diri. Apa rusia Allah Subhanahu Wa Taala. Mana sentiasa duduk dengan Allah. Fikir hak Allah. Ingat hak Allah. Cerita hak Allah. Serta pula dapat memecahkan diri batinnya Allah. Dia dapat pecah diri batin dia. Dapat faham diri batin dia. Pecah ni faham. Dapat kau cai. Akan diri batin dia.แต่จะพูดไม่ได้ Nak kata bekah ni. Walau kita dapat berdapat makrifah ni memundur bodoh semua. Kata bodoh. Kata kadang tak boleh. Mun tak reti, mungkin kata tak reti tu. Bekah. Dak kalau ok mai dah. Nah, kan hom nak duduk dalam tu. Menurut dalam tu. Mengerti dulu. Dapat buat tak dapat itu Allah Subhanahu Wa Taala. Aku jawab Tuhan lagi. We tahu dulu. We faham dulu, we gerti dulu. Serta pula dapat memecah diri batinnya. Dapat pecah, dapat faham. Dapat gerti. Dapat kaucai. Diri batin dia. Dari satu wajah ke satu wajah. Allah, alhamdulillah. Satu wajah, satu jalan. Kau pecah, kau reti, kau faham. Satu jalan, kau faham gitu, kau faham gini. Hinggalah ke wajah yang tertinggi martabat 9. Bersapa 9 martabat. Bukan 7 tak. Sampai bila lagi. Hadza wallah subhanahu wa ta'ala alam. Tuhan tahunya. Allah. Kita ada 7 ya, tak ngaji ni. Lagi sampai 9. Sampai 9 martabat. Allah lah bagi kami ya Allah. Ya Allah, bagi kami semua ya Allah. Bagi kami ya Allah bijahi sayyidina wa habibina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Bagi kami tak kuasa ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Illa billahil aliyil azim. Billahil aliyil azim. Bagi mereka yang telah berjaya mendapat wajah, dapat jalan ke satu jalan, dapat netang, dapat faham pula, reti pula. Reti dah, reti pula. Mereka ini akan dapat nafsu mutmainnah, akan berpeluang, akan dai okat mendukai, menemusi alam yang lebih jauh lagi. Allah, masya Allah, alhamdulillah. Dapat jauh lagi Tuhan buka. InsyaAllah mereka dapat mendukai 7 pada langit lagi dan 7 pada bumi. Naik talah. Mula nampak kubur ya. Naik ke langit 7 lapis langit terus. Nampak. 7 lapis bumi nampak habis. Kerana bawah bumi ni ada menatai suku pula bawah ni. Semacam ni ada cawang macam ni lah. Dia tebal ni 500 tahun bumi. Lepas tu ada cawang, kalang tu. Ada menatai bahasa mata sebelah. Ada bawah ni. Ada menatai tak ada mata pada. Ada menatai makan sama sendiri. Bawah bumi ni tu. Ni kita ni tak habis. Kedah bayar tengok tak habis kak. Tak habis tak. Bucu ni kita tengok tak. Bucu nampak mai pilot. Tak lagi. Tu kek bayar. Engkau pun kalau tak kata dah. Kek basah tak kata. Dia bucu ni kira. Tak saya tengok bucu. Oh lebih ni bucu ni. Tak. Pipuk ni Tuhan buka habis. Oh. Tak setuk, tak terdinding. Tak sekat. Ni orang duduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah Tuhan. Allah Tuhan.
Allah. Sampai mencapai 9. Allah Tuhan. Bagi kami rasa tu ya Allah. Bagi kami ya Allah. Bagi kami ya Allah. Dapat. Mereka dapat mendukai. Dapat temu. Dapat lepas daripan. Sampai 7 patah langit dan 7 patah 7 lapis. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu patah. Allah. Menjelajah 9. Allah. Sambil menjelajah sambil melawat dengan penuh kenikmatan, kelezatan Allah. Lepas tu melawat pada pai ikhlas, pai du. Bukan sekat nampak saja dak. Sambil melawat dengan penuh kenikmatan mata Zulkarnain. Yang jalan habis 7. Dunia bumi mana tempat dia tak pergi? Zulkarnain. Dengan penuh kenikmatan dan kelezatan dan keriangan yang tidak mungkin dapat dibayarkan dalam peraturan bahasa begini. Dia benda yang dapat kelezatan, kenikmatan dan keriangan, kesenangan. Itu tak dapat nak cerita. Tak banjai mai dah. Tak bawa mai dah. Tak dapat dibayangkan. Tidak mungkin dibayangkan. Tak dapat nak cerita, nak sifat. Dalam peraturan bahasa begini. Bahasa saat ni tu. Bahasa kenikmatan, kelezatan, keringan tu nak ayat alih. Malam yazuk lam yadri, kata ulama. Malam yazuk, siapa dia tak kecak, lam yadri tak dapat. Siapa tak kecak tak dapat. Itu saja. Itu saja. Itu rasa masing-masing lah. Tu kita kata ngajilah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya Allah. Mereka saat itu hanya dapat dirasa. Dapat dirasa, dapat sampat. Dan sampat. Oleh orang-orang yang mengalami sendirilah. Dan sampai ke martabatnya. Tu siapa dapat. Jadi nak cerita tak boleh. Semacam kita makan waria. Lepas tu kita rasa baik ni. Lepas tu kita bila merasa boleh. Tak boleh. Kena ada mengecak. Oh kasar ni bahasa mana. Aku tak usah makan. Okey, bahasa makan tahu dah. Tapi ni rakyat alih. Tapi muh nak merasa sendiri. Malam yazuk lam yadri. Itu saja. Siapa dapat? Nama itulah dengan Allah SWT. Tengah dia hirukon. Lepas tu kita ngatakan lah. Minta Tuhan kada wano ko. Kita dengan Allah SWT. Jiwa mereka di saat ini. Allah. Jiwa mereka, hati mereka. Di saat ini. Di masa ini. Masa dia terduduk dengan Allah SWT. Pano dengan Allah SWT ni. Masa mutmainah ni. Sering pano. Bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa duduk dia. Dia tak ada dah masa ni. Masa ni dia tak ada dah. Tak berasa dia ada dah. Ini masa ni. Allah. Dia berasa Allah. Rasa dia tu bukan benda kecil. Kalau tu luar tak boleh main dah. Haram. Tak pun main dah. Haram. Bahap. Apa? Ada orang awam berketiak ni. Salah apa ngaji mau baripah? Tak salah dia. Kalau mau ngaji, muduk kecek pun salah. Nak kau cam jak lah. Dua reti tu payah payah tu payah. Itu benda bukan benda kecek. Kita ada kecek. Hazah haram. Tu lama kita siap haram kecek lagu ni. Nak kata Tuhan jadi kera tak boleh. Tak ada. Tu. Nak kata Tuhan jadi kera, nak kecek tak halal. Temai dah lebab lah. Tak puas Allah. Sang ling. Sang mu mai dah tak boleh.
haram tu pekoh hoyak ni. Mereka masa mengajar. Jauhin wala son. Wala muzakarah. Boleh. Betul tak ada. Tu pas ni kata tu hal apa kopil. Dia haram ikhlas. Ni. Lepas tu nak getip-getip mengajar getip pekoh. Baik mana? Gitu kan? Sebab tu kata ulama, man tafaqqaha bi ghairi tasawufin faqad tafassaqa. Wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazandaqa. Wa man jama'ahuma faqad tahaqqaqa. Siapa ngaji fiqh man tafaqqaha, siapa ngaji fiqh bi ghairi tasawufin ngatak ngaji tasawuf. Faqad tafassaqa orang tu jadi fasik. Tu man tafaqqaha bi ghairi tasawufin. Siapa ngaji fiqh tak ditasawuf orang tu fasik. Fasik, dosa, menjunai haram, junai bab, tu elah. Tu ngaji pekoh jangan dia mana? Dia bahasa takabur ada tak? Tu haram. Bahasa yang lebih, bahasa yang kena, haram. Haram tujuh tu. Tu ngaji pekoh dia main bawa kan? Pekoh kepatiban, kan lama, kan buat, kan had. Rukun syarat tu pekoh je tak ajar dah lah. Pekoh kau son dia cepat kanak jangan dia. Kau mai son kanai. Tu pekoh, kerja dia baik tu ke? Sa son pekoh ni dia kanai medan ni, bukan tempat dia. Ngajar pak sembahyang, ngajar tak sah medan lah. Bukan tempat dia. Pekoh. Tu kucai pekoh. Tu ngaji pekoh tak kita tahu pakot tafasaq jadi pasik itu. Wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin. Siapa ngaji tasawuf jangan dia. Ngantak ngaji fiqh, faqad tazandaqa. Orang tu kafir zindik. Kafir tak ada agama. Bin kafir timah min sasana. Tu bukunya. Tu tak ngaji makrifah lagi. Lepas tu fiqh tak ngaji ngomongnya makrifah, paiเลย. Ngaji tasawuf tak ngaji fiqh tu zindik dah, kafir tak ada sasanaแล้ว. Lepas tu ke ngaji makrifah, kau teruk lagi. Jin nak. Jin pitang. Lepas tu selegak tu. Tu ngaji tasawuf tak fiqh zindik. Wa man jama'ahuma. Dan siapa hipun dua, fiqh ngaji, tasawuf ngaji, faqad tahaqqaqa. Bojir sebenar. Pekoh tong rian, tasawuf tong rian. Ke thai jing. Gitu. Kita je mampu habis je. Tak nak tengok. Kau ni bikin mula. Alhamdulillah. Pipah dulu. Mengaji pipah dulu. Rianไว้ก่อนทำได้หรือไม่ได้ต่อ Allah lah. ขอจาก Allah. Ngaji tahu dulu. Tu kata jiwa mereka di saat ini, di saat dia dapat mentabak ni sering fana bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah duk fana dengan Tuhan. Tuhan tak bahasa dia lah. Jalan apa bahasa Allah. Tak Rabi'ah Adawiyah gitu ya. Duk unggah di Mesir. Jalan tabatah unggah pulai bu. Tak ada katuk pala jumpa asam besari. Tu dia. Saya kau belah mana retina. Jalan tak katuk pala. Panjang keduk. Maka dia takut amat abaiku dia kata. Tu fana billah kan gitu. Tu fana billah. Wah. Raja Pali kata kasan. Muduk rasa temu ada lagi, temu jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Muduk rasa mu ada lagi tu. Mu tak sapa Tuhan lagi. Lagi kita bahasa kita tak sapa Tuhan. Kita bahasa kita menebah tak sapa Tuhan. Kita berasa kita berkecek tak sapa Tuhan.
Tu kata Rabi'ah Adawiyah. Wah. Ini. Itu puan-puan. Dah hamba abai dia. Masya Allah. Tengok tu. Kita kata hamba Tuhan tengok tu. Kampung je tu. Cai pekoh. Tak buat aku hamba Tuhan aku mai dah. Memang bab dah. Tu gaji pekoh panggil. Kalau sudah kata aku hamba Tuhan mai dah. Membab. Haram. Pani kata Tuhan bagi kopi haram tak? Ni buku tak ngaji pekoh ni. Ngaji tak faham. Lepas tu hukum adat kena ngaji. Hukum syarak kena ngaji. Hukum akal kena ngaji. Ulama asyik lagi tak ke? Dia tinggal ni. Adat kena guna. Hukum akal kena guna. Hukum syarak kena guna. Tak boleh singgah tiga ni. Kena kerti tiga ni. Kena kerti hukum adat. Kena kerti hukum syarak. Dan kena kerti hukum akal. Ulama buat siap dah. Kita tinggal tak say. Lepas tu kita dengar pergi mengaji. Dia mau pergi mengaji. Orang mengaji makrifah. Cuk beribung. Cuk lalu dah. Apa keluar nak jadi lah. Tu tepat jadi selerak buku tu. Pekoh ke pekoh lah. Mata-mata itu. Nak menikah itu. Kita motong ketua kebun menikah. Dia tak belaga dengan makrifah hari. Dia tak belaga dengan tasawuf. Dah. Kena buat kerja. Dunai. Pekoh. Macam mana? Nega duk lah pekoh. Buat kerja lah pekoh. Pasal mana? Ni bang kerja tahu tak sebab kerja. Salah lah tu. Ni pekoh. Pekoh tanpa tibat. Kau pekoh. Usul kau pekoh. Tasawuf kau tasawuf. Marifah. Kau marifah. Menjukun latih kan. Pekoh menjukun no. Usul menjukun najai. Kan iktikak. Kak tamat teh pegang yang usul. Tasawuf suci hati. Dan cabai risut. Itu tasawuf. Dan jangan hai cara baik barisut. ไม่มีความอิจฉาไม่มีความโกรธอะไรสักอย่างมันอัตเศร้าmarifah rasa tu marifah bukan kata marifah tu bila subuh tak kerja bukan macam pekoh tak mana pekoh tadi tak mana Rasulullah tak kerja ke sahabat tak nega ke Abu Bakar tak ada kebun ke Abu Bakar ada kebun dia awali masa Rasulullah wafat. Abu Bakar ada kebun dia. Sahabat paitam. Abu Bakar ada kerja dia awali tu. Masa Rasulullah wafat. Hazak Abu Bakar. Hazak ketua tasawuf. Hazak ketua makrifah. Mengaji siapa sikit ya. Berhenti sikit. Siapa kerja-kerja buat pekoh. Kan tangan juna pekoh. Kan kak menjunai pekoh. Tam suang menjunai pekoh mempito naik. Marifah menjukan naik. Pah belaga mana? Ngaji tahu belaga buat kerja belaga mana? Ni kita mai kau cai dia. Bang kerja tahu kerja pasal malah, kerja pasal kuih. Mai cai repeat leo. Salah dah. Nak tak saya suku aku tak saya. Itu kita tak saya. Mai mai wah. Kita tak say ke? Macam Pak Wali dia tak say. Sebab kau mai parak, mai luk, mai mia. Mai luk lah. Mai luk sit. Tak apa je kon dia dah lah. Bagi tak ada parak. Miluk, mia, miluk sit. Milah. Pada saja boleh ke? Dia tak salah je nak pekoh. Menjum mekrak kau malau. Papi tu naik. Dia tak salah deh. Hani kata silap faham ni. Tak. Tapi tu kena faham Pak Limun, si Wicha, hai ru. Si Wicha atau ru ke? Dia faham, hai kau cai. Dia tak apa ke?
Bukan marifah tak kerja dah. Allah Akbar. Banyak perubahan lagi sini. Allah, apa tak kita nak kebel ambil anak? Terkebel tak senang akak ke? Man kana lahu sa'atun, Nabi kata. Siapa ada keluasan, fala yudahiya tak kebel. Falyamun insya-Allah Yahudian atau Nasranian. Sunnah akak dekat wajib kebel. Ni macam ngai lah. Apa kita tak boleh kebel boleh tak? Apa? Kata dunia,นี่คือไม่เข้าใจศาสนา nak kata molek kita ada gerbang, ada wak haji, ada wak maulud, ada wak maki, wak mati, wak anak, wak bewah gitu gini kan. Semua tu tuan cai ngen. Lu pai rian, beli apa duit? Beli baju, ngen. Selucing, ngen. Es krim, ngen. Alik-alik. ค่าเทอมเงิน ค่าสอบเงิน apa? Lepas tu tak ada Sebab kita banyak takut dalam kata tamak dunia cuk beribu suuk sekat tu lah rebah guling yang pai mai dah maiเข้าใจในศาสนา tengok Rasulullah tak sahabat anu duk mana Rasulullah แบบอย่าง sahabat แบบอย่างของศาสนา tengok sahabat anu Abu Bakar sekali kira utuh 400 ekor Abu Bakar bericat ut 400 tua kita gerbang seekor kursi 7 orang teruk gerbang lebu seekor kursi 7 orang sesaknya Abu Bakar ketua tasawuf punam tasawuf makrifah bericat ut 400 tua apa kita ngaji tahu sikit bola-bola ke jara pit tak sahabat kaya Abu Bakar kaya hak sesak saya kira lah dia kata orang jisau saya kerja Abu Bakar 400 ikan bukan sikit macam noy lah 400 tua kau bericat ut ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketua tasawuf kuah makrifah punah makrifah ke Abu Bakar masa tu masa payahnya masalah ni mudah ni masalah ni duit tak tabur tak jalan lah ni tak tabur duit kita tak sekutik lah tak tabur duit kita main kita tak sembek kita main rap duit tak jalan duit tak tabur tanah serang tanah kakung ke duit main tak tabur pas 100 pokok lah ni 100 serang Roy bak lah dia ni tekol je sibak 100 20 kok ngapa tani serang boleh kulit pondok tu wai kai hak jai tu tona je sibak dia lah ni Roy ni pas tak saya tani tu duit lah bukan tanah serang boleh berok ya wak tak boleh juga kikiatไม่มีความฉลาดไม่มีความขยันพระนบีจะดอกอะไรนะNabi tu doa untuk jauh pada penakut dan malah a'udzubika minal kasal a'udzubika minal jubni wal bukhl a'udzubika minal kasal aku minta berlindung pada gila dan penakut dan malah tu doakan Rasulullah ni kita malah dakwah kata sasana pas Nabi anda mu kerja dunia mu ingat tak mati mu tak mati saja pas hadis kawan ada ni pai ting thamai malulu dunia kakak anda kala tamu tu abadan mu kerja dunia bertemu ingat tak mati dah pak apa mai dia ni Rasulullah hajar ni apa tak ketiba ada Rasulullah
Mana suai banyak, hai tinggi, hai mak. Pasal kita tak mati ke? Kita mai tai แล้ว20 ไร่พอไหมไม่พอ sebab tak mati ni. Jangan nói 100 ไร่ tak mati ke? Berarti hadis dia molek eh? Siapa dia lagi buat kerja? Hadis mana lagi? Ayat mana lagi buat kerja? Tak ada. Ni ผิดพลาดศาสนาอิสลามเราการผิดพลาดAllah kerana mai kau cai kita tak kerti 45 ni tetap kau cai si wicha kita tak kau cai sungguh kita pekah ju nai hukum adat ju nai hukum syarak ju nai hukum akal ju nai tasawuf ju nai usul ju thi nai marifah ju thi nai ipah ni insya-Allah wala orang awam wal jahil pun tak sesak. Dia faham ni. Kalau alim pun tak faham ni sesak. Tu. Faham ni สำคัญ InsyaAllah. InsyaAllah. Nak tak saya lihat. Bagi kita menebah. Allah menebah. Marifah boleh menebah. Dunia boleh, akhirat boleh. Dunia boleh menebah. Kau tiga kita. Akhirat boleh. Apa? Ni kekan riang. Dunia kau dah, akhirat kau dah. Coba mai riang. La ilaha illallah. Nebah dak. Dah akhirat jangan dia. Dunia mah dah. Sudah tak gerbah mah dah. Rak mai minggen. Lana ni mah. Antara kata ke tua umur muda, tua manได้พูดแล้ว ก็ไม่มีแรง Bawa kita kerja dah, kita usaha dah, duit ada. Mana tak kira Tuhan, bawa tak kira Tuhan. Ini duk gagah tak kira Tuhan lagi. Kita punya palang, punya kamlang. Dia kata, mana Tuhan tak bagi rezeki. Maiได้พูดเป็นไม่ได้แหละเพราะเรามีความสามารถเรามีกำลังเรามีสมอง nak kata tak kira Tuhan lagi. Mu malah เธอขี้เกียจ Satu ศาสนาพูดแบบนี้ tu ni Tuhan malah tak kena Tuhan macam cok. Hak tu duk dalam tak ya menunjukkan naik tu hak kena Tuhan menunjukkan nak berjuna cai hak kecek mu malah mu tak usah laha mak kita sabat wa alaiha mak kita sabat apa ayat tu ya mu nak berjaya ke usaha mu Tuhan kata ni bagi kita suara lagi. Tak, nak kata saya tak boleh dah lah. Ni, kena faham molek. Kena faham molek usul, faham molek pekah, faham molek tasawuf, dan faham molek makrifat. Tak belaga. Mai kat jan kan, mai chon kan. Si wicha mai chon, mai kat jan tak boleh. Ada gua je makrifat nak kerja tak boleh. Mai cai. Jin dah makrifat, jin kayan. Kau gaji maripah kau gaji tu tak gaji kita nak kerja sekol saya aku kena gaji lah nak buat kerja sana InsyaAllah InsyaAllah malah kita sentiasa doa dengan Allah. Kita menebah. Malah kita tak apa mutmainah pun. Allah menebah. Kita hajar ke? Bukan nanti aku tak apa mutmainah kena aku nembah. Mai jawab nan. Kita kena ajar ke? Malah kita tak apa mutmainah pun tak apalah kita ajar lagi lah. Kita berjalan Allah Taala ni bukan aku ya Allah. Aku makan Allah ni. Duk mani pun Allah ni bukan aku.
Kau jadi gila tu. Mungkin jadi selalu. Tanah kita buah lalu. Boleh buka lalu. Tak? Sipi. Sipi tu kena nebak, kena berbaja, kena dulai. Gitu. Habis. InsyaAllah. Jiwa mereka di saat ini sering pano. Jiwa mereka di saat ini sering pano bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya tidak pernah berpisah. Alhamdulillah pada ingatannya kepada Allah. Allah bagi kami ya Allah, bagi kami ingat padamu ya Allah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati ya Allah. Bijah nabiyina wa habibina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Dikala ini hatinya mula bersih suci, yang benar bersih. Apa mutmainnah. Bagi kita duk amarah lawamah. Oh. Masa dia. Pokatik jual. Pokatik jual rajum lawamah. Mula mah amarah pokatik kaman. ไปด่าทำไมไปจะรอทำไมberkata keman karena siapa mutmainnya boleh bersih hati, bersih cuci hati dia cuci bersih dan luhur pada Allah SWT, berblomok dengan Allah SWT, berblomok dengan Tuhan. Apa kita nafsu apa? Oh, amarah jamimut lawamah tenglah yang kau miru. Dah lah. Mana maklum ni mah? Tu luhur belomo pada Allah Subhanahu wa taala, bersih dengan Allah Subhanahu wa taala, cuci dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah, mereka sering lupa dirinya sahihnya. Tak khabar dia dah. Tak khabar tadi ada, tak khabar yang makan, tak khabar yang kecek, tak khabar apa-apa saja. Sebab kerana terlalu asyik menilai diri Rusianya sendiri. Wah. Diri Rusia ke? Apa dia mah? Diri Rusia siapa dia dah? Boleh kerang lah. Allah Subhanahu wa taala. Mana dia sentiasa duduk dengan Allah, sentiasa asyik mana rindu. Asyik ni dalam pada kasih lagi. Asyik dalam pada kuambrak melik ke kuambrak i. Asyik. Asyik rindu. Hingga mati tu asyik. Tak lalu makan nasi, non mai lap, kin mai long. สุดท้ายเสียชีวิตเพราะผู้หญิงคืออาศิความรักจะtahap situ lagi ความรักdia kasih aku kasih kamu aku ingat kamu tu ความรักอาศิลึกไปอีกจนกินไม่ลงนอนไม่หลับสุดท้ายคืออาศิtak basah kita ada tak basah kita kecek tak basah tengok tak basah telinga tak basah kita menebah Allah. Sebab kerana lupa dirinya, diri zahirnya lupa dah. Sebab apa lupa tu? Kerana terlalu asyik. Bersangat asyik. Bersangat rindu cinta dia tu. Menilik diri Rusianya sendiri. Allahu akbar. Dengan sebab dia fikir lagi, dia tengok Tuhan sama ke? Sebab tu kena ajar. Mana siapa mana semua tempat inah bila walau masuk amarah hajaki lah kita ngaji dah ni mah. Walau nak masuk kita amarah lawamah hajaki. Nak mata kerihan Allah mata bahasa Allah na. Bukan nanti mutmainnah ni wayah siapa mutmainnah. Pak kita nak guna tin siapa mutmainnah guna nak ingat Allah cok. Kita nak hajar atau ngaji aja buat hajar apa tiba.
hajar faham, hajar fikir, hajar rasa, hajar faham. Tapi ingat, ni ilmu rasa ni. Gitu. Serta menikmati satu kelezatan yang amat sangat. Alhamdulillah. Itu Tuhan lah. Dengan sebab ajak rindu dengan Ta'ala, doa asyik dengan Tuhan, habis perasaan Tuhan, situlah Ta'ala bagi kelezatan, bagi kesedapan, bagi kenikmatan. Hanya rasa dia, kata ulama, rasa dia tu sedap lebih pada jima isteri 100 tahun. Sifat manis rasa tu aroy, lebih ada kata jima isteri rasa 100 ganda. Wah. Lepas tu orang dapat makrifah umur tak sampai 40 kata mati putus tak hati, mati dah sedap, mati semut, mati dalam nimsek. Itu Allah, insya-Allah. Tapi semua kalau dalam keadaan fana beginilah mereka seorang murid tersebut sering terlatah daripada apa tu, menik mulutnya. Apa taala. Wallahu a'lam ilmuhu wa ta'ala.